Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Dengan izin daripada Allah, pada pagi ini kita bersama-sama dalam kelas, saya kira kelas yang kedua selepas Ramadan. Alhamdulillah. Pada kelas yang lalu kita buat revision sebab kita cuti lama sikit, so kita tak ada masuk lagi ayat baru. Jadi hari ini kita akan sambung ayat yang ke-22. Betul ya, Kak Ana? Ayat 22 ya? Hari ini 23 dah? Okey. Kan kita tak masuk lagi sebab saya tanda 22. Betul ya? 22. Hari tu revision. Cikgu, kita tak masuk lagi hari tu kan? Hak tu nota yang lagi lama. Lagi lama. Kalau soft copy ada lah. Ada? Dia muka surat 11. Mak Ngah. Mak Njang. Mak Ngah pula. Mak Njang muka surat 11. Ada? Ke nota yang mana ni? Nota lain. Silap. Page 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulakan ayat 22 dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Lihat pada maksud dia. Allah Azza wa Jalla mulakan dengan perkataan berbentuk pertanyaan, iaitu pada ayat yang sebelum ini, ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, 21 juga bermula dengan amman, dan ini dia kali ketiga. Dimulakan dengan pertanyaan. Afaman, terjemah sebagai afaman, maka apakah orang yang, afaman, maka apakah orang yang. Di sini mula dia dengan afa, tetapi dari segi terjemah kita mulakan dengan maka dulu. Maka, fa dulu, baru a. Maka adakah orang yang yamshi, dia berjalan. Saya terjemah dulu ya. Maka apakah orang yang yamshi, ia berjalan, mukibban, dalam keadaan tersungkur. Ataupun mukibban ni, macam ni. Maksud dia terlungkup. Ni, bahagian muka atas ni, dia terlungkup ke bawah. Ni, tu maksud dia mukibban. Terlungkup. Okay? Tersungkur ni, tersungkur macam kita jatuh, terjerumus gitu kan. Yang ni kalau mukibban ni begini, bahagian atas ni bawah. Dapat ni? Saya tulis kat situ terlungkup. Alright. Ala wajhihi, atas wajahnya. Imagine sekarang kita berjalan, kaki kita di bawah, kaki kita kan pijak lantai. Tapi sekarang ni dia berjalan, muka dia terlongkop ke bawah. Maknanya dia berjalan atas apa? Muka dia. Muka dia ke Arafah. Maknanya duduk seret, muka atas jalan. Allahu Akbar. Kalau kita tengok hari ni orang main yang macam gimnastik ke apa tu kan, yang dia jenis boleh pusing tu,
Still bila dia pusing tu tangan dia ke bawah kan, kaki dia naik ke atas. Maknanya dia tangan berjalan. Tapi ni muka. Jalan atas muka, muka dia serit. Allahu Akbar. Ada kita jumpa orang macam tu sekarang? Tak ada? Ya? Kan? Jadi Allah bertanya, apakah orang yang tadi tu yang berjalan mukanya terlongkop atas jalan, ahda, dia lebih mendapat petunjuk, amman, ataukah orang yang yamshi, dia berjalan sawiyan. Apa maksud sawiyan? Dia berjalan tegak, betul, lurus, ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Jadi dua keadaan tadi, orang yang berjalan mukanya di bawah, dengan seorang lagi dia berjalan muka dia menghadap ke depan, lurus ke hadapan. Berjalan, yang mana lebih mendapat petunjuk? Kalau yang berjalan muka tegak ke depan, maksudnya dia nampak jalan tu, so dia berjalan dengan betul. Kalau yang tadi berjalan muka terlongkop ke bawah, dapat tu gambaran dia. Baik, tengok dia punya kupasan dia. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membuat satu perbandingan antara, itulah dia perumpamaan yang berjalan muka terlongkop di bawah, itulah dia golongan musyrik yang menurut jalan yang salah, perbandingan dengan orang yang beriman yang mendapat hidayah, petunjuk dan menurut jalan yang lurus. Perumpamaan tadi yang mukibban ala wajihi, siapa dia? Golongan kelas mukibban ala wajihi, golongan yang mana? Dapat tak? Yes, golongan yang sesat, golongan musyrik. Sawiyan ala siratim mustaqim, berjalan tegak, ini adalah golongan yang mendapat petunjuk, mukmin. Okey, itu dia. Baik, bila kita cakap tentang jalan yang lurus, apa ciri-ciri jalan yang lurus? Siratal mustaqim. Ciri-ciri jalan yang lurus. Ada 5. Ada 5 ciri-ciri jalan yang lurus. Itu kupasan dia dalam surah Al-Fatihah. Kak Zura ingat tak? Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Apa kupasan siratal mustaqim? Apa ciri-ciri jalan yang lurus? Lepas dia pakai senyum dah. Senyum Kak Azazah. Ya? Ada anyone nak respon? Apakah ciri-ciri siratal mustaqim? Ni, kita lukis kat sini. Ni siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dia ada 5 ciri-ciri dia. Okay, kita bagi masa sekejap. Kak Zura try nak recall balik. 5 ciri-ciri jalan yang lurus. Bila kita sebut jalan yang lurus, surely pertama-tama sekali sifat jalan tu lurus. Dia bukannya bengkok. Bukannya bengkok. Betul tak? Versus bengkok, maksudnya dia bukannya bengkok. Lagi, bila jalan itu lurus, sifatnya bagaimana? Cuba kita tengok highway, straight kan? Dia nak bagi straight tu highway, sampai dia orang akan potong bukit kiri kanan. Sifat dia yang kedua, jalan ini luas, lapang, luas. Ciri dia yang kedua, luas versus sempit. Bayang kita lalu dekat highway dengan kita ikut jalan kampung. Jalan kampung dia satu lane je kan? Kalau depan kita tu lori, ibaratnya duk ikut dia lori je lah. Belah sana pula kereta tak putus. Nak overtake tak boleh. Itu jalan kampung, jalan yang sempit, jalan kecil. Tapi kalau highway, hari ni ada sampai 3 lane. 4 lane pun ada ya. Manjang kat mana tu? Oh. Bagus Manjang. Bagus gitu. Sifat dia luas, jalan dia. Yang ketiga, perjalanan kita tu tadi,
Bila bila orang kata apa, jalan tu luas, dia rasa apa? Tenang. Lapang. Tenang maksud saya. Ni dari segi fizikal jalan tu, tapi kita yang drive tu, kita rasa lapang, lega. Boleh pakai lapang, lega, tenang. Tak ada gangguan. Maksudnya dia boleh macam relax. Sebab jalan tu luas, banyak lane. Kalau kita nak makan angin, kita duduk hak paling kiri kan? Tenang. Boleh? Tenang lapang, tenang. Boleh? Lawan dia, serabut. Ni memang betul-betul versus serabut. Lagi? Apa sifat dia lagi? Ada siapa-siapa lagi nak tambah? Masya Allah. Cepat sampai. Tepat sekali. Kalau tengok dalam Waze, daripada Seremban nak balik Kuantan, ikut jalan Muazzam yang lalu ikut Kelapa Sawit tu, potong kan. Dengan kita lalu ikut highway Seremban tu apa dia? Lekas. Highway Lekas, lepas tu masuk. Lalu ikut Gombak, balik ikut highway. Lepas tu ambil Karak, Maran, LPT. Dari segi jarak dia, yang balik ikut tadi ni, Muazzam tu, dia dekat lagi. Tapi, lambat. Sebab tadi lah, duk kena follow lori balok, lori tanah, kelapa sawit dan sebagainya. Jalan ni pula rosak, berlubang-lubang. Tak boleh nak laju. Jadi, kat sini cepat versus dia lambat. Satu lagi. Hak ni paling penting. Yang kelima, sampai dengan selamat, sampai ke mana? Dia akan sampaikan kita ke destinasi tadi. Okey, dia akan bawa kita sampai ke destinasi. Versus tak sampai. Versus tak sampai, belum tentu sampai. Versus belum tentu sampai. Sebab tadilah macam-macam halangan sepanjang jalan. Jadi ini dia, yang ni kita berbicara tentang fizikal jalan tu tadi. Now, inilah dia sirat kita, siratal mustaqim yang menyampaikan kita akhirnya ke mana? Sampai destinasi kita, syurga. Itu dia matlamat dia. Ini dia 5 ciri-ciri siratal mustaqim. Lalu, soalan saya yang seterusnya. Ini yang paling penting. Apa tadabbur daripada sini? Apa refleksi, pengajaran, faedah yang kita dapat ambil daripada apa yang Allah sebutkan sini? Tentang mereka tadi ni, yang berada pada siratal mustaqim. Apa tadabbur dia? Yang ini kita nak buat refleksi pada diri kita. Tadi kita bincangkan, ada 2 golongan tadi. Yang pertama apa dia? Mukibban. Tadi betul tak kelas? Mukibban ala wajhihi. Kan, tersungkur, terlengkup atas muka dia, satu golongan. Golongan yang kedua apa dia? Sawiyan ala siratim mustaqim. Betul? Okey. Maka tadabbur dia adalah, inilah dia perumpamaan tadi yang kita dah bincangkan tadi, yang muka dia terlongkop ke bawah tu golongan mana? Yang kufur, yang musyrik. Yang ini golongan yang mukmin. Jadi kufur versus mukmin. Maka analogi tadi, perumpamaan jalan itu, itulah dia tadabburnya bagi muslim, mukmin. Atas apa jua ujian yang datang, musibah, ujian ataupun musibah yang datang, bagaimana penerimaan dia orang, jiwa mereka, seumpama jalan tadi ni. Jiwa dia tenang. Ini dia mukmin. Apa jua ujian yang datang, bila saya sebut ujian, dia ada 2 bentuk. Satunya musibah. Musibah bermaksud yang bentuk negatif pada kita. Satu lagi, ujian dalam bentuk kesenangan. Jadi dalam kedua-dua keadaan, terutamanya kita ni yang akan cepat kita hilang pertimbangan bila kita diuji dengan musibah tadi. Musibah ni pelbagai bentuk.
Tetapi bagi hamba yang mukmin tadi, ya, kita manusia, kita punya emosi, kita punya perasaan. Tetapi kita tak biar lama, we can control. Sebab apa? Sebab kita ada iman tadi, mukmin. Jadi golongan yang mukmin ni, apa tadabbur dia? Apa tadabburnya? Mukmin terima musibah dengan tenang. Boleh? Kita katakan demikian? Yes. Apa jua musibah yang datang, mereka tetap tenang. Yang kedua, ni yang pertama. Yang kedua, manakala golongan yang kufur tadi, yang musyrik tadi, bagaimana mereka menerima musibah? Yang kufur, saya kata kat sini, kufur ya. Ni tadi mukmin, ni kufur. Lagi? Hilang panduan, sedih, hilang arah. Lagi? Ada. Yes. Jadi saya tulis kat sini hilang arah. Apabila diuji. Ini beza dia. Yang ini dia tadabbur daripada kita bercakap tadi tentang mereka yang dua golongan tadi. Right? Kita lihat pada kehidupan para sahabat. Saya ambil contoh para sahabat, ujian yang mereka terima ataupun yang terdekat sekarang. Cuba kita tengok pada saudara se-Islam kita, saudara kita di Palestin sekarang. Ujian yang mereka hadapi sekarang, Allahu Akbar. Cuba letakkan diri kita dalam keadaan mereka. Mampu atau tidak? Jadi saya ambil ni, contoh kita bincang sekarang ni, living example yang kita sendiri menyaksikan. Kita lihat macam mana tahap ujian mereka yang Allah hantarkan. Tapi lihat macam mana dia duduk bawa anak dia, anak yang dah pun meninggal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kentalnya jiwa mereka. Itu dia. Contoh yang sangat kita nampak hari ni, yang kita bincang ni, atas kertas kita bincang sekarang ni, itu dia contoh yang saya boleh sebutkan. Bagaimana tahap keimanan mereka. Begitu juga dengan sahabat dahulunya. Saya ada tengok satu, saya nak reverse balik tentang saudara Palestin tadi. Saya tengok satu mereka share dalam Instagram video. Seorang ibu ni, anak dia dua-dua orang gugur syahid. Suami dia memang dah pun syahid. So sekarang ni dua orang anak lelaki dia gugur syahid. Apa dia kata masa tu? Dia bersyukur sangat-sangat dekat Allah sebab Allah pilih anak dia. Dia bersyukur sebab anak dia Allah dah pilih. Allah tempatkan mereka dalam syurga. Allahu Akbar. Serentak Allah ambil. Itu dia tahap keimanan mereka. Ini yang kita bincangkan sekarang ni. Lihat bagaimana tahap keimanan mereka. Sebab apa? Satu je. Sebab akidah mereka, pegangan mereka sangat kuat. Mereka ada Allah. Allah yang tetapkan segala-galanya. Jadi dia bahagia. Dan begitu juga saya ingat pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, actually beberapa siri peperangan, bagaimana para isteri ni ketika menghantar suami dia pergi keluar berjihad. Apa yang dia dah letakkan dalam diri dia? Suami dia keluar pergi berjihad, suami dia akan gugur syahid. Satu kisah sahabat yang bernama Hanzalah. Ingat tak cerita dia? Dia baru berkahwin kan? Baru sahaja berkahwin siang tu. Baru sahaja bersama dengan isteri dia, dapat panggilan kena pergi berjihad. Maka isteri tadi tu dengan rela hati hantarkan suami yang baru kahwin tu. Maknanya tak ada nak berbelah madu ke tak ada. Tinggal dekat isteri tadi, pergi berjihad. Dan beliau telah gugur syahid. Siapa yang mandikan jenazah dia? Malaikat. Sebab apa? Semua dia orang tak tahu. Masa dia orang berjumpa dengan jenazah dia,
Sebab habis perang, dia orang akan pergi cari balik kan. Yang mana Google Syahid tengok basah. Dia macam air kat situ dia basah. Jadi dia orang pelik, mana datang air ni? Balik rumah tanya dengan isteri dia. Jadi isteri dia cerita, masa suami dia keluar tadi, dia tak sempat pun nak mandi wajib. Allah hantarkan malaikat mandikan dia. Subhanallah. Itu dia para sahabat. Jadi kalau kita tanya dengan mereka, kenapa begitu keimanan mereka? Sebab kalau macam hari ni kita, saya tak kata pada orang lain, saya letakkan dalam keadaan diri kita hari ni. Sebab bergantungan kita ni masih kuat. Contoh, di tempat, di kawasan perumahan saya, Taman Guru, kisah ni, peristiwa ni berlaku sebelum Ramadan. Ada seorang ibu yang suri rumah, anak dia kecil-kecil lagi. 3 atau 4 orang lah. Tapi point dia kalau yang ada sekolah pun baru sekolah rendah. Tapi anak kecil lagi. Allahu'alam kalau tak silap, ibu tu ada lagi seorang baby. Pregnant. Belum dilahirkan. Jadi suami dia yang mencari rezeki. Pagi tu, masa suami dia meninggal tu, kemalangan. Dia keluar nak pergi bekerja. Aksiden dan meninggal dunia. Jadi apa yang kita bercakap sesama jiran-jiran ni? Pilu rasa sedih rasa tengok si isteri tu yang tiba-tiba kehilangan tempat pergantungan dia. Itu dalam fikiran kita, kebanyakan kita. Yang isteri tu dalam keadaan masih kita kejut, suami ni meninggal tiba-tiba. Macam mana dia nak hidup selepas tu? Selama ni hidup bergantung suami yang keluar mencari rezeki. Anak-anak masih lagi kecil, yang coming dalam perut lagi. Itu dalam pemikiran kita. Lalu kalau para sahabat ni tadi, para sahabat zaman Rasulullah tadi, bila ditanya kepada mereka, kepada para isteri ni, kamu tak rasa bimbang ke? Tak rasa risau, takut ke? Suami keluar pergi berperang, suami kamu nanti akan mati, syahid. Dan ni siapa yang nak sara hidup kamu? Siapa yang akan support, maksudnya family tu nak mencari rezeki sebab ketua keluarga dah meninggal dunia. Yang ini yang saya tertarik. Apa jawapan mereka? Ini tahap keimanan mereka. Tentang soal rezeki, Allah. Semua rezeki itu milik Allah. Allah yang pemberi rezeki. Ini jawapan para isteri. Allah, dia yang sebagai pemberi rezeki. Adapun suamiku, dia bukannya pemberi rezeki. Suamiku sama juga seperti dengan aku. Kita yang Allah beri rezeki, kita yang makan. Allah beri rezeki, kita yang duduk makan rezeki tu. Jadi, dia tak bimbang sebab apa? Yang meninggal, yang syahid tadi, bukannya si pemberi rezeki. Tapi nak dapat tahap keimanan mereka itu, Allahu Akbar. Itu dia saya berkongsi ni, saya teringat yang itu. Ini bercakap tentang level of iman. Tapi hari ini, itulah diri saya. Pergantungan saya kepada sesama manusia masih lagi kuat. Pergantungan saya dalam setiap aspek, terutama dari sudut rezeki. Bila kita hilang satu punca pendapatan rezeki, kita duduk mikir. Tengok balik kita punya bajet. Satu portion ni dah hilang. Mari mikir, tengok balik semua-semua kewangan ni. Sebab apa? Pergantungan kita tadi kepada manusia. Sebab kita bekerja, yang majikan tu akan bagi gaji pada kita. Tetapi bila keyakinan kita, majikan tadi hanya sebagai saluran, asbab. Tapi keyakinan kita Allah yang memberi rezeki, saat tu memang jelas sangat nampak. Allah tunjukkan, dia offkan bahagian ni sebab dia nak uji hamba ni. Dia offkan punca pendapatan ni, dia nak uji. Sehari dua memang down, memang affected sangat. Sebab ni antaranya income utama yang besar. Tapi yang ini, Allah uji, dia stopkan yang tu. Tapi Alhamdulillah, after 2 days kita wake up balik, bangun balik, sedarkan balik diri, tadabur. Masya Allah, selepas tu, saya nak share ni kata-kata Allah.
Apa firman Allah? Jemaah kelas tolong sambung ayat saya. In tansurullah yansurkum. Tak dapat? Manjang? Okey, saya bawa satu lagi ayat yang lain. Saya rasa yang ni jemaah kelas boleh sambung. Wa man yattaqillaha. Sambung sikit lagi. Masya Allah, ahsantum. Yes. Boleh? Alhamdulillah, yang tu semua ingat kan? Okey, kita ambil ayat tu ya sebab semua orang ingat. Okey? Wa man yattaqillaha. Cuba terjemah yang kita baca tadi tu. Barang siapa yang dia bertakwa. Man yattaqillaha. Okey, sambung. Yaj'al lahu makhraja. Sambung. Wa yarzuqhu. Sambung. Min haitsu la yahtasib. Okey, alhamdulillah kita semua hafal. Masya Allah. Sekarang kita tengok apa makna dia, kita tahu tak? Dan terjemahkan, barang siapa dia bertakwa kepada Allah, dia, maksudnya Allah, dia kat sini Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Okey? Sambung. Wayar, dan dia rezekikan. Maksudnya dia Allah rezekikan kepadanya, pada hambanya, daripada haisu, mana-mana. Mana-mana sumber yang la yahtasib, yang kita tak sangka-sangka. Ayat ni, hayati. Ini tadi bertepatan dengan kita bincang tentang soal rezeki. Jadi kita meletakkan pergantungan kita, Allah, dia yang memberi rezeki. Ayat ini Allah dah cakap awal-awal dah. Dan sebenarnya betul-betul sangat-sangat berlaku. Bila kita serah balik pada Allah, dia datangkan yang daripada punca yang kita tak pernah terfikir selama ni. Allah dorong sahaja. Dan jemaah kelas, kita kena ingat, bila kita bercakap tentang soal rezeki, selalu apa dalam kepala kita? Rezeki ni apa dia? Duit. Betul Kak Ana kan? Kita bercakap tentang duit. Tapi sebenarnya, bukan semata-mata duit. Ya, benar nanti. Kesihatan, macam sekarang ni semua kan? Dalam kelas hari ni, Allah izinkan cikgu dalam keadaan maknanya berjalan perlu bantuan. Tapi alhamdulillah, cikgu betul tak? Itu semua rezeki. Subhanallah. Betul tak akak? Kan? Kesihatan ni juga adalah rezeki. Dan rezeki apa lagi? Allah dorongkan hati kita untuk kita dalam keadaan sekarang kita nak lagi berusaha mencari ilmu. Alhamdulillah. Itu semua soal rezeki. Ya? Dapat? Okey, baik. Jadi ini dia tadabbur yang panjang sedikit kita bawa daripada tadi. Maka semua tadi, itulah dia ciri mukmin yang berada atas siratal mustaqim. Lalu kita doa, kita dalam setiap kali kita berdoa apa dia? Kita minta supaya Allah tetapkan hati-hati kita. Cuba doa dia. Ya Sabbit qalbi ala dinik. Sambung. Wa ala ta'atik. Ataupun satu lagi, ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Sarrif qulubana ala ta'atik. Alhamdulillah. Dapat semua? Jadi sahabat tadi, soal rezeki, tawakal dia pada Allah sangat tinggi. Maka bila dia letakkan tawakal dia pada Allah sangat tinggi, sangat-sangat jelas Allah bantu mereka. Saya nak sambung juga ayat tadi. Kalau siapa ingat boleh sambung ayat saya ya. Saya nak bawa juga ayat yang first tadi. Ni tadi satu kan. Wa may yattaqillah. Ada satu lagi ayat saya nak bawa. Kita sangat biasa baca. In tansurullah yang surkum wa yusabbit, sambung,
aqdamakum. Okey. Cuba kita tengok ayat ni. In, jika. Hayati maksud dia, tansurullah, kamu bantu Allah, yakni kamu bantu agama Allah. Yansurkum, pasti dia Allah akan bantu kamu. Wa yuthabbit, dan dia tetapkan aqdamakum, kaki-kaki kamu. Maksudnya berada atas jalan tadi, siratal mustaqim. Itu janji Allah. Apa dia? Sifir dia, kita bantu Allah dahulu, Allah akan bantu kita. Maka balik semula tentang soal rezeki tadi, saya nak komen sedikit je, lepas ni kita akan masuk next ayat. Balik semula tentang rezeki tadi, kadang-kadang dalam kefahaman kita ataupun dalam apa yang kita punya perancangan kita, aku mesti ada, kita nak ada duit dulu, kita nak kumpul harta dulu, kita nak ada duit banyak dulu, then kita boleh bantu agama Allah. Sedangkan apa yang Allah sebut kat sini, Allah kata kamu bantu dulu agama Allah. Bantu dekat sini dalam apa jua kemampuan kita. Dalam keadaan yang kita mampu sedikit, yes bantu. Dalam kita mampu banyak, yes bantu. Di dalam hati kata, jangan tunggu sampai aku nak kena ada duit banyak baru aku boleh bantu, berinfak, bantu pada jalan Allah. Bukti dia, contoh dia, saya pernah berkongsi, kalau jemaah kelas ingat dalam peristiwa perang Tabuk. Ingat tak? Yang mana Rasulullah sangat menggalakkan para sahabat ni berinfak. Sebab apa? Tentera-tentera Islam mereka perlukan persediaan. Perlukan jumlah kewangan yang banyak sebab nak buat persediaan untuk nak pergi berperang. Maka ketika itu Nabi menggalakkan semua para sahabat berinfak. Antara yang infak paling banyak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Banyak mana diinfak? Semua harta dia, Masya Allah. Umar Al-Khattab, separuh daripada harta dia. Sahabat yang lain lagi, Uthman, Dan. Ini saya nak sebut Dan ni. Ada di kalangan sahabat yang tak punya harta banyak, tetapi sebab dia niat, dia nak bantu juga, maka dia datang kepada baginda Nabi SAW, dia bawa tamar ni. Sebanyak satu tapak tangan dia. Ini yang dia ada. Golongan munafik duk mengejek. Alah kau, banyak tu je kau infak. Seorang pun tak cukup lah nak makan banyak tu. Infak. Tapi bagaimana Rasulullah baginda terima? Sebab ini dalam keikhlasan, dalam kemampuan dia. See? Jadi kat sini kita dapat apa dia? Pengajaran dia. Ayat tadi. Bantu agama Allah, kita bantu Allah, pasti Allah bantu. Dalam apa jua kemampuan kita hari ini. Itu kita mesti buat. Bila kita bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu kita. Okey? Baik. Satu lagi, last untuk kupasan yang ini. Tadi kita dah lihat 5 ciri-ciri jalan yang lurus. Lalu sekarang persoalan seterusnya, siapa yang berada atas jalan yang lurus ini? Jawapan dia, dalam surah Al-Fatihah tadi, kan kita baca ayat yang ke-6, kita minta pada Allah apa? Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ayat yang ke-7, Allah explain. Siapa dia jalan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia. Yes, golongan mereka yang Allah beri nikmat. Itu dia. Jadi siapa yang akan duduk atas jalan ni? Golongan yang mana? An'amta alaihim. Okey, sekarang dia tak sampai sini je. Siapakah golongan yang mendapat nikmat ini? Dia ada 4 golongan, ingat tak? Ada 4 golongan yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Kita kena tahu yang ini. Sebab Al-Fatihah kita baca tiap-tiap hari dalam solat. Berapa kali dah kita dah baca. Tapi kita pernah sedar tak siapakah yang golongan yang Allah beri nikmat ke atas mereka? Dia ada 4 golongan. Ada? Siapa nak share? Yang pertama, saya mulakan dulu ya. Golongan para nabi. An-nabiyina. An-nabiyyin, para nabi. Nabiyina. Yes, Masya Allah. Teruskan. As-sadiqin dulu. An-nabiyina.
As-sadiqin. Kak Ana, teruskan Kak Ana. Yang ketiga. Betul tadi jawapan Kak Ana? Asy-syuhada. Last sekali Kak Ana. Yang keempat. Yes, as-salihin. Ini dia. Kelas 4 golongan yang Allah sebutkan tadi, yang mereka akan mendapat nikmat tadi. Yang Allah beri nikmat kepada mereka. Golongan para Nabi. Kita ada peluang dekat sini? Sure, dia memang tak lah kan? As-siddiqin, mereka yang membenarkan Allah dan Rasul. Siapa contoh yang paling? Abu Bakar As-Siddiq. Rasa macam tak ada peluang juga. Asy-syuhada, golongan yang mati syahid. Jom kita pergi Palestin. Sanggup tak? Tak dapat juga. Okey, tengok kat sini. As-salihin. Siapakah orang yang salih tadi? Mereka yang dalam amalan dia, apa yang dia sebut, apa yang amalan zahir dia sama seperti batin dia. Luar dalam dia sama. Maknanya dia ni bukan cakap tak serupa bikin. Bukan. Apa yang dia cakap, luaran dia begitulah dalaman dia. Itu dia golongan orang-orang yang salih. Dapat semua ya? Alright, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-23. Tadi kupasan untuk ayat yang ke-23. Dua golongan tadi, ulang balik, mereka yang jalan tersungkur. Ya, mukibban ala wajihi. Golongan yang kedua, yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Alright. Kita masuk pada ayat yang ke-23. Sekarang ni nota baru. Nota baru ya. Seterusnya, firman Allah, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Lihat pada maksud dia. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum, dia iaitu Allah yang ansha'a. Apa makna ansha'a? Menciptakan. Okey, saya padam dulu kat sini. Ansha'a kat sini maksud apa? Maksud dia khalaqa. Ansha'a dengan maksud khalaqa, menciptakan kamu. Boleh catat kat situ? Ada makna tak kat situ? Makna dia dah ada ke Mak Encam? Yang tu sya'a. Yang ni ansha'a, lain kat Ana. Okey. Ansha'a dengan maksud khalaqa. Tulis kat situ. Ansha'a dengan maksud khalaqa. Khalaqa makna dia apa? Mencipta. Dia yang ansha'a. Lihat. Ansha'a. Ansha'a dengan maksud sama dengan khalaqa. Apa maksud khalaqa? Mencipta. Dia yang telah menciptakan kamu. Khalaqa. Khalaqa, ansha'a, khalaqa. Selalu kan kita sebut insya-Allah. Pasal insya-Allah. Macam mana ejaan dia? Insya-Allah. Dekat sini saya nak share ya. Dari segi ejaan dia. Tengok kat sini. Insya-Allah. Insya'a. Satu. Yang kedua. Insya-Allah. Yang mana betul? Nombor satu ke nombor dua? Nombor dua. Nombor dua. Okey. Cuba terjemah yang nombor dua. In, apa maksud in? Jika sya'a, telah berkehendak. Ia berkehendak. Ia Allah, oleh Allah. Yang ini yang kalau kita duk berjanji tu, maka kita kena sebut insya-Allah. Jadi kena careful dari segi ejaan dia.
Kalau ejaan dalam tulisan Rumi, macam mana? In. Kemudian dia kena satu perkataan. Allah. Okay? Apa pula maksud yang atas ni? Insya'a. Yes. Ni makna dia mencipta. Kalau yang ni kata-kata insya-Allah dengan ejaan begini, makna dia apa? Mencipta Allah. Lari dah makna dia. Careful ya? Boleh? Jadi dari segi sebutan ejaan tadi. Lalu kita bincangkan ansya'a, mencipta. Yang kita duk sebut everyday tu insya-Allah. Dia berbeza. Ini dia, ini ejaan yang tepat ya. Yang bawah ni. Ini ejaan yang tepat. Okey, sambung balik. Tengok balik tadi, in ansha'akum, Allah dia yang telah menciptakan kamu, wa ja'ala, dan dia yang jadikan bagi kamu apa dia? As-sam'a, pendengaran, absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, amat sedikit apa yang kat sini, dia kata kat sini apa dia? Qalilan ma tashkurun, tetapi amatlah sedikit kamu yang bersyukur. Di dalam Al-Quran, selalu kita berjumpa tentang perkataan, kalau di sini dia gunakan perkataan al-af'idah. Al-af'idah. Kalau dari segi tadabbur ayat ni, dia maksudkan al-af'idah dan kat sini okey, al-af'idah. Kelas, cuba semak surah Al-A'raf ayat 179. Cuba tengok. Surah Al-A'raf ayat 179. 179 pada muka surat. Yes. Okey, jumpa tak? Muka surat 174. 174 muka surat. Surah Al-A'raf ayat 179 pada muka surat 174. Jumpa? Kak Norizan kat belakang, jumpa? Ada? Kak Yan, jumpa? Cikgu? Okey, Kak Arfah, jumpa ya? Kak Farizah? Okey, Aunty? Jumpa ya? Akak? Tak jumpa lagi? Akak jumpa? Dah? Semua jumpa ya? Alright. Yang saya nak highlight dekat situ, cuba perhatikan kat sini. Ayat dia, kata Allah, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya, kami telah sediakan di dalam neraka Jahannam ramai, banyak daripada golongan jin dan manusia. Tengok, apa Allah sebut itu? Bagi mereka. Allah sebut kat sini, bagi mereka, iaitu manusia tadi, qulubun. Kat sini saya nak ambil perhatian. Perkataan qulubun. La yafqahuna biha. Allah berikan kepada mereka hati, tapi mereka tidak gunakan untuk nak memahami ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan apa dia? Next, a'yunun, betul? A'yunun, mata. Satu lagi? Kat situ Allah sebut apa? Next, telinga. Apa dia perkataan dia? Azanun. Azanun. Dia bukan azan ya? Kita telinga. Uzunun jadi azanun, telinga. Kat sini mata, yang ni telinga. Okey? Kat sini Allah sebut tadi apa? Al-afidah. Baik. Saya buat hati lah macam tu. Al-afidah. Di dalam Al-Quran, perkataan al-afidah, perkataan qulubun ataupun qalbun, al-afidah, qulubun, ada satu lagi perkataan aqlun, aqal. Ketiga-tiga ni, 1, 2, 3 ni, 1, 2, 3. Tempat dia di mana? Hati. Tempat dia di hati.
Kalau kita tengok dari segi tafsir ayat ni, kat sini ya, Kak Ana, maksud dia tadi afidah, hati. Tapi dimaksudkan dengan tiga-tiga ni adalah akal. Akal. Dimaksud kat sini tu bukan hati had kita tu. Tapi yang dimaksudkan dalam tafsir ayat ini, afidah, qulubun, aqlun, maksud dia adalah akal. Jadi balik semula pada surah Al-A'raf tadi, Allah kata, Kenapa manusia tadi mereka diletakkan dalam neraka Jahannam? Sebab Allah bagi pada mereka qulubun, akal, tapi mereka tak guna untuk nak memahami ayat-ayat Allah. Allah berikan kepada mereka mata, a'yunun, tapi mereka tak gunakan untuk nak memerhati kepada kebesaran, kehebatan Allah. Allah berikan kepada mereka pendengaran, telinga, tapi mereka tak gunakan untuk nak mendengar kalam Allah. Lalu Allah kata, mereka ini, ulaika, seperti apa? Kal an'am, sepertinya binatang. Binatang. Kal an'am, binatang ternak. Bahkan, bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Lihat betapa hinanya manusia apabila Allah datangkan peringatan, tapi mereka tak cakna. Tak ambil, tak dengar kepada peringatan Allah. Alright, jadi saya nak highlight tadi perkataan afidah, qulubun, makna dia adalah akal. Balik semula pada perbincangan ayat kita tadi. Di sini perkataan fuad kita terjemah sebagai akal. Balik semula ya pada ayat kita tadi, ayat 23. Alright, balik semula pada ayat tadi 23. Allah sebut dekat sini 3 bahagian anggota badan. Okey, nak buat catatan ke? Catat dulu, takut saya laju sangat. Cikgu ada soalan nak tanya? Boleh tanya saya? Cikgu, dapat? Dapat. Kalau ada yang tak clear, boleh tanya je. Takut tulisan saya tak clear ke, penerangan saya tak clear, boleh tanya. Sebab nak buat catatan kan? Semua dah catat Boleh kita balik semula pada ayat yang tadi? Kita balik semula pada ayat 23. Sambung tadabbur. Soalan saya, di dalam ayat ini kita dapati ada 3 bahagian anggota badan yang Allah sebutkan. Cuba senaraikan. Dalam ayat 23. Allah jadikan telinga, pendengaran, lagi penglihatan dan juga akal. 3 ni kan. Persoalan dia, daripada semua anggota badan kita ni, diria-diria yang lain, kenapa hanya 3 ni sahaja yang Allah sebutkan? Kenapa 3 ini yang Allah highlightkan? Baik, bila tadabbur kita kena berfikir. Soalan saya, kelas, kenapa Allah sebut hanya 3 anggota ini sahaja? Telinga, pendengaran, penglihatan dan juga akal kita. Hati tadi, akal. Why? Ya, Mak Jang, silakan. Dia nak betul lah tu. Untuk manusia bersyukur. Macam mana dia nak jadi bersyukur? Untuk kita jadi seorang hamba yang bersyukur, kita perlukan yes. Ya? Okey, kenapa Allah sebut 3 ni sahaja? Yes. Ya. Dan kita gunakan akal untuk memikirkan penciptaan Allah. Boleh tak kita katakan 3 anggota ni, 3 deria ni adalah alat utama untuk kita nak mendapat ilmu. Ini adalah 3 deria, 3 panca indera, 3 alat untuk kita nak mendapatkan ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang yang buta tapi dia masih mendengar. Ada tak kita tengok dalam TV hafiz yang hafal Quran, mata dia buta tapi Masya Allah 30 juzuk duduk dalam dada dia. Betul tak? Sebab Allah bagi dia akal dia. Akal dia, cerah hati. Orang katakan, orang tua-tua kata apa? Cerah hati dia. Betul, terang hati dia. Masya Allah.
Mata tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tapi telinga dia function. Dia mendengar. Mana lagi mudah? Telinga tak dengar, pekak, tapi mata cerah. Mata celik. Mana yang lagi senang kita nak deal? Okey, yang ni mata dia nampak terang elok tapi telinga pekak, tak dengar. Mana lagi senang dengan hak telinga dengar, mata buta? Mana lagi mudah kita nak mengajar? Dia cikgu mengaku dah. Cikgu kata, kenapa cikgu? Sebab kita masa tak semestinya kita nampak pun kita boleh ingat apa-apa, tapi telinga kita dengar betul-betul, ada masalah nanti boleh ingat benda. Masya Allah cikgu. Ni dia. Guru. Pengalaman. Kan? Betul tak? Kalau hak degil tu nak tarik telinga sikit kan? Gurau cikgu ya. Cikgu tak buat gitu. Cikgu dia garang, dia ada cara tersendiri. Garang no? Cikgu garang no? Zaman muda-muda dulu lah kan? Zaman muda. Kelas 17 ayat daripada 19. 17/19. Apa dia ni Ustazah? Makkah ke? 17 ayat daripada 19 yang dalam 19 ayat ni Allah gandingkan pendengaran dan penglihatan. Ayat yang Allah gandingkan pendengaran dan penglihatan. 17 ayat yang Allah mulakan dahulu pendengaran. Yakni 17 yang Allah mulakan dulu dengan pendengaran. Tak jadi telinga. Pendengaran. Masya Allah. Satu. Bukti pendengaran tu lebih utama. Yang kedua, baby baru lahir. Lahir-lahir je tunjuk, ni ayah kamu, ni atuk kamu, ni nenek kamu. Tidak. Kita buat apa baby baru lahir? First kali, bapak dia azan. Pendengaran. Masya Allah. Jadi dalam ayat ni, Allah sebutkan 3, inilah dia alat utama dalam kita nak mencari ilmu. Dalam kita nak mengenal Allah. Dikukuhkan lagi dengan tadi yang kita bawa, ayat 179 tadi. Betul dah Allah sebut 3 ni juga. Jadi ini dia. Alat yang utama dalam kita nak mengenal Allah, nak mencari ilmu. Boleh? Tapi Allah sebut selepas itu, qalilan ma tashkurun. Sikit sangat yang bersyukur. Sikit sangat yang bersyukur. Dulu masa kita tadabbur sebelum ni, kita pernah berbincang tentang perkataan syakiran, kafura. Saya tak ingat ayat berapa. Tak apa, saya ingat saya bawa balik. Baik, beza di kelas perkataan qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Cuba perhatikan ayat ni. Apa beza dengan ayat yang kedua? Saya akan bawa kat sini. Ni ayat yang pertama. Ayat yang kedua berbunyi qalilun. Qalil sedikit, min daripada ibadi, hamba-hambaku yang bersyukur. Qalilan min ibadiyash syakur. Kelas, cuba perhati sekejap ayat ini. Yang pertama Allah sebut qalil, sedikit apa yang kamu bersyukur. Pertama. Yang kedua, qalil, sedikit daripada apa yang. Kalau tidak, dia kena datang lepas tu ada lakin ataupun illa selepasnya. Dalam buku akak terjemah lain Saya tulis kat situ macam tu ke? Sekejap. Allahuaklam, tapi memang dalam terjemahan yang saya semak semuanya amat sedikit apa yang mereka bersyukur. Sebab Kak Ana, kalau ma tidak, dalam kaedah harfiah dia mesti after ma datang selepasnya perkataan illa. Ataupun ma selepas ni datang perkataan lakin. Baru ma jadi tidak.
Kalau tidak ada yang ni, dia akan jadi macam biasa, makna dia apa yang. Kalau terjemahan harfiah. Alright class, apa beza dua ayat ni? Yang di bawah ni Allah sebut sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Di kalangan kita manusia ni, tak ramai yang bersyukur, yang reti nak bersyukur kepada Allah. Right? Tapi dalam yang tak ramai nak bersyukur kepada Allah, maknanya sedikit sangat yang bersyukur, syukur lawan dia tidak bersyukur, kufur. Okay? Jadi dalam ayat yang ini, yang di bawah ni, Allah sebut ramai daripada hambanya, sangat sedikit yang bersyukur. Dalam yang sedikit bersyukur tu, sedikit yang bersyukur, kemudian ayat yang kedua menyebut qalilan ma tashkurun, yang dahlah yang tak ramai dan bersyukur. Yang bersyukur tu pun tak semua benda yang dia bersyukur. Dapat dah maksud saya? Dalam ramai-ramai ada 100 orang, 10 orang je yang reti nak bersyukur. Yang dalam 10 orang bersyukur ni pun bukannya semua tentang hidup dia, dalam kehidupan dia, dia bersyukur pada Allah. Ada ketika dia bersyukur, tapi ada juga yang dia tak bersyukur. Jadi point nak cakap kat sini, apa dia punya conclusion dia? Atas segala nikmat yang Allah dah beri pada kita, terlalu sedikit di kalangan kita yang betul-betul bersyukur. Siapa the best person yang sangat-sangat bersyukur pada Allah? Siapa the only man yang paling bersyukur pada Allah? Yes. Nabi SAW. Sehingga kan Nabi bangun solat malam, bengkak-bengkak kakinya. Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah, kamu ni memang dah dijamin, maksudnya seorang yang dipelihara oleh Allah, tapi kenapa sampai begini kamu solat lagi? Apa jawapan baginda? Yes. Bahasa Arab dia? Kamat Jang. Afala? Sambung. Afala? Afala? Akuna, sambung. Afala akuna. Ni jawapan Rasulullah kepada Aisyah. Afala. Banyaknya Ustazah tanya pagi ni Afala akuna abdan, sambung. Kena hafal lagi lepas ni. Abdan, Kak Zura. Afala akuna abdan. Untuk tak aci lah. Talian hayat dapat. Afala akuna abdan syakura. Tulis dalam nota. Ini jawapan Rasulullah kepada Aisyah. Bila Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah kamu solat-solat malam sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi kata, maka apakah tidak aku ni menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bukankah sepatutnya, maksud dia, bukankah sepatutnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Inilah dia, insan yang paling bersyukur pada Allah. Ini dia. Rasulullah SAW. Afala akuna abdan syakura. Okay, boleh catat dalam nota. Catatkan sikit. Ini conversation Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah apabila ditanya kenapa baginda solat malam sehingga bengkak-bengkak kakinya. Dalam kefahaman kita, Nabi jawab macam ni, bukankah sepatutnya aku ni kena jadi seorang hamba yang bersyukur, yang banyak bersyukur? Itu dia. Itu Rasulullah tu. Kita ni yang jauh lagi, setiap hari banyak sangat kita buat dosa, tu pun tak reti nak bersyukur. Tu bahasa mudahnya lah. Tak reti nak bersyukur. Begitu. Atas nikmat yang Allah bagi, sikit saja yang bersyukur. Yang ni ke? Okey. Atas nikmat yang Allah bagi, sikit saja yang bersyukur. So dalam sikit yang bersyukur, dalam sikit bersyukur pun tak bersyukur sangat. Tak semua benda yang dia bersyukur. Dah lah tak ramai yang bersyukur. Yang dah bersyukur tu pun bukan semua dalam hidup dia bersyukur pada Allah. Dia nak tunjuknya sikit sangat kita ni bersyukur pada Allah. Kita mengaku kita seorang hamba yang bersyukur. Itu pun bukan semua benda kita reti bersyukur pada Allah. Begitu. Okay, sekejap Kak Zura nak karang ayat tu.
Bersyukur. Dia ni better than this one. Bersyukur. Tapi level of syukur tu pun tak semua juga dia bersyukur. Ya. Contoh kan kita ambil orang yang pergi ke masjid. Yang ni tenggelam timbul. Jumaat je, solat Jumaat nampak dekat masjid. Waktu lain tak nampak. Hak yang atas ni pergi ke masjid. Tapi ada ketika tak semua juga. Kadang terbabas juga tak pergi ke masjid. Itu contoh paling mudah. Dapat tak Kak Zura? Tak dapat tu. Kak Zura senyap je tu. Oh, yang atas yang dia tak syukur semua benda. Yang ni Allah kata qalil min ibadiyah syakur, maksudnya tak ramai. Yang ramainya tak bersyukur. Jadi yang sedikit tu pula, yang sedikit bersyukur tu pun qalilam. Dalam hidup dia ada juga yang dia tak bersyukur. Walaupun diri dia tu seorang yang dah bersyukur pada Allah, tapi bukan semua benda dia bersyukur. Itu sebab dia kata tadi, Rasulullah the best yang sentiasa bersyukur pada Allah. Ya. Mungkin. Tu dia. Bagus akak. Betul. Ya. Ya. Masya Allah. Ya, salah satu contoh dia. Maknanya yang satu lagi tu yang tak reti bersyukur langsung. Yang tak reti nak bersyukur langsung. Saya fahamkan yang kedua ni dia macam saya dah kata bukan semua benda yang boleh bersyukur. Yang setengah ni macam kata oksigen tu nak tengok nyata. Tak ada. Dia tengok orang susah apa dia macam saya lah. Jiran saya ni tak sihat. Fikir sakit palu dia. Tapi dia menggunakan lagi Allah. Kan? Masa tu baru tak bersyukur. Kalau tak bersyukur. Yes. Tapi macam mana nak bersyukur dengan tuan yang cakap kita nak bersyukur dengan baca yang betul. Macam mana kita cakap bersyukur sebab kan bencana. Okey, maksud akak tadi yang saya faham, alhamdulillah ala kulli hal. Betul tak? Maknanya itu level of iman. Dia boleh turn balik musibah yang Allah datangkan tu, dia boleh turn balik, ada hikmah di sebalik dia. Tapi yang itu Kak Zura, dia bercakap tu mungkin mudah, tetapi inilah dia peningkatan iman. Yang kita sering kali kita melatah, kita jadi yang tak bersyukur dulu. Lepas tu baru macam kan kemudian tu baru nampak. Dah lama tu baru nampak. Ya, kan. Masa time kena tu tak nampak. Itu kita lah. Biasa macam tu. Kan. Saya macam tu lah. Ya. Maksudnya kan kalau kita ingin musibah, kita baca alhamdulillah. Tapi kita maksudnya masa kita ingin musibah tu, kita sekadar baca je lah. Kita tak ada penghayatan kan? Ya. Kita tak sampai, cuma kadang kita belajar kalau kita ingin musibah, kita kena sebut alhamdulillah. Tapi tak ada dia. Betul? Faham maksud Kak Zura? Sama juga Kak Zura dengan kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kadang hanya sekadar di bibir kita automatik je alhamdulillah. Tapi sebenarnya bukan macam tu pun dalam hati kita. Kita tak bersyukur bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita banding dengan orang yang lebih. Kenapa saya tak kena ataupun kenapa
saya baca dia tak rajin. Ah. Kan? Jadi kita rasa macam tak bersyukur lah. Sebab kita tengok orang yang lebih dari kita. Macam tadi Kak Ana kata kan, sakit kepala. Okey, sila nanti. Sila. Kak Ana cakap tadi kan sakit kepala. Tapi sebab duduk, orang kata duduk macam, orang kata apa, bermusang gitu kan. Apa bukan bermusang, apa? Duduk merungut gitu kan. Merungut. Tapi bila sedar ada orang yang Allah uji lagi berat kanser, baru tersedar. Aku baru sikit Allah tarik. Sebab masa awal tadi duduk tengok orang yang sihat. Tapi bila tengok orang yang lagi teruk, baru reti nak bersyukur. Hak tu yang qalilan ma tashkurun tu. Itu yang qalilan ma tashkurun tu. Tapi selepas 30 tahun, yang bodoh ni nak jaga kita, baru kita cukup nasi padang, kita pandai. Mana dia cukup dah 30 tahun. Lambat Akak, saya minta maaf. Realiti yang berlaku, kadang-kadang ibu bapa ada, kalau anak tu dibezakan. Hak ni cerdik. Kau tengok abang kau tu, selalu membandingkan begitu kan. Maksud dari segi pandai, cerdiknya, belajar tinggi, kerja bagus semua. Kau tak pergi ke mana kan, duk berhabis ke beras rumah aku je. Amboi. Tapi kemudian hari tu, dah lumpuh kan, stroke, tak nak bangun. Hak yang duduk cerdik tu yang tak boleh nak balik. Macam-macam hal-hal. Hak yang duduk berhabis ke beras aku, hang tu lah siang malam. Duduk basuh berak dia. Contoh. Tapi ini realiti. Laku. Tapi after 30 years lah Kak Zura cakap. Selepas 30 tahun baru dia sedar. Tapi Alhamdulillah dia sedar juga akhir. Itu level of iman. Jadi sekarang ni, kita belajar ni, kita tak mau sampai gap 30 tahun tu. Kita nak sekejap je tak bersyukur, lepas tu sedar diri terus. Ni kita belajar. Termasuklah diri saya juga. Nak kena remind selalu. Masa kena tu memang melompat, melatah semua ada. Tapi paling tidak 2 hari cukup lah. Lepas tu kena sedar balik. Back balik. Okay. 30 tahun tu berat sangat lah tu. 2 hari boleh tak? Kalau boleh lagi cepat lagi bagus lah. Ya, Kak Zura, saya bukanlah maksud saya nak mengiyakan yang tak betul tu. Sebenarnya tak betul juga. The best macam Kak Ana kata lah. Tapi yang tu Kak Ana betul tak? Tahap iman kan? Ya, itu tingkatan iman kita. Jadi kita di sini hari ni nak improvekan iman kita. Dulu 30 tahun kita nak pendekkan lagi. Cepat sikit sedar. Okey. Alhamdulillah. Ya. Ya. Selain pada tu kalau dapat kita tak sedar benda tu. Sebab benda tu nikmat tu datang tanpa kita usaha atau kita kalau yang waktu tu kita buat syukur dan kalau layan dan bila kita berdoa Allah makbulkan, itu yang kita bersyukur. Yang luar pada tu kita tak bersyukur. Macam mana? Okey. Saya faham macam ni. Betul kan kalau saya salah faham ya? Saya faham macam ni. Anak, kita aim for anak belajar cerdik, pandai, straight A. Dapat masuk top university. Tapi dalam masa yang sama, anak kita yang ada bersama kita tu, dia tak buat hal. Dia belajar tu elok. Kita tak payah nak sakit kepala, bukannya pegang rotan nak kena sebat dia. Dan dia bukan jenis keluar, merayau, berjumpa kawan, tak apa-apa. Anak kita tu, lelaki. Pergi duduk rumah, belajar. Dia tahu tanggungjawab dia. Yang itu sebab bukan kita aim for yang tu, kita tak nampak. Tapi sebenarnya yang itu juga sebenarnya itu adalah nikmat yang sepatutnya kita bersyukur. Allah bagi pada kita anak bukan yang bermasalah. Anak yang bukan kutu rayau. Kutu rayau. Ada ke term kutu rayau? Anak yang bukan jenis malas nak pergi sekolah. Tapi kita tak nampak yang tu sebab kita duk aim tadi. Kalau pergi sekolah mesti cikgu straight A kan? Mesti tak tahu nak atas pentas. Kita tak tahu nak pergi majlis anugerah cemerlang. Doa, yes, doa. Yes, betul. Lepas straight A, anak dapat mati. Kita tak apa-apa bersyukur sangat lah. Kan rasanya. Jadi syukur tapi mulut saja. Alhamdulillah.
kita dapat sikit. Kita bersyukur, kita berdoa, kita dapat anak, dapat sikit. Contoh. Ya. Itu sujud syukur. Akan dapat rezeki yang baik. Akak, benda tu kan normal berlaku dalam masyarakat kita. Betul tak? Itu stigma kita. Itu kita punya mind setting begitu. Tapi, satu lagi, saya bersetuju dengan itu. Bersetuju. Yang kita kurang bersyukur. Bab yang tadi ni, kalau kita dapat kurang sikit, okey lah kan. Alhamdulillah lah. Daripada fail terus. Begitu kan. So, kurang sikit. Cuma satu, sekejap cikgu, sikit lagi saya nak tambah. Satu lagi, kalau macam kita punya birthday, selalu apa kita doakan untuk kawan? Panjang umur, murah rezeki. Lagi, sebut lagi. Selalu kita ucapan kita, sihat, diberkati umur. Yang selalu kita terlupa, kita duk minta tu, kita minta panjang umur, sihat semua-semua. Tapi kita lupa doa yang untuk akhirat nanti. Kita minta supaya Allah tetapkan, beri kita ni berduduk hidayah ni sampai ke kita punya akhir hayat. Sebab hidayah akhirat ni, pahala akhirat tu yang paling penting, yang lebih penting. Kalau kita minta panjang umur pun tadi, kita tak tahu dan dalam umur kita yang panjang tu bagaimana. Dia jadi yang paling utama yang kita terlupa, hidayah akhirat tu kita tak minta. Betul tak? Kita duk minta semua, kita nampak ke stigma kita punya pemikiran kita, world view kita, semua tentang dunia. Tapi akhirat yang kita terlupa. Hak tu, kena tambah lagi. Husnul khatimah. Ya. Sungguh. Minta Allah tetapkan hati, jangan bolak-balikkan hati kita ni. Tetap taat dengan Allah, berada pada jalan yang benar ni sampai akhir hayat. Sebab penghujung kita tu yang paling utama. Okey, cikgu silakan. Kena kanser, and then dia terus sujud syukur. Dia kata dia dapat kanser. Saya tak tahu apa. Nama apa? Prof Kamil ke? Oh bukan. Okey, orang lain. Dia kata lepas dia dapat keputusan doktor tu, dia buat sujud syukur. Lepas baru dia berusaha ubat sampai jual motor dia semua tu. Maknanya itu maknanya tak iman. Saya rasa kalau Sebab dia sujud syukur, dia dapat musibah. Allahu Akbar. tapi rasanya kalau musibah datang kita redha, kita redha siapa pun Tak, soalan cikgu, tahap iman dia. Tak semua orang macam tu Kak Ana. Ada yang melembik lutut, menangis, meraung ada kan? Maksud saya ni, bila kita terima musibah tu, kita sabar. Bukan dia, maksudnya kita tak bersyukur lah, sabar tapi terima lah kadang-kadang. Redha. Syukur. Bersyukur tu tak. Ya cikgu, saya setuju. Tahap iman dia. Alright, baik. Balik semula pada nota kita tadi. Last. Kenapa pula ni? Balik semula pada nota kita tadi. Kenapa benda ni? Okey. Jadi, yang kita bincangkan tadi kemudian, pada ayat seterusnya, ayat yang ke-24, kita masuk ayat 24. Balik semula pada nota tadi. Ayat yang ke-24 dalam firman Allah, Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Allah sebut kat situ, Qul, katakanlah. Huwa, dia Allah yang zara'a, kembang biakkan kamu. Mengembang biakkan kamu. Itu maksud dia. Fil ardi, di muka bumi ini, wa ilaihi, dan kepadanya, iaitu kepada Allah, tuhsyarun, kelak kita akan dihimpunkan, iaitu di mahsyar kelak. Jadi dalam ayat ini, kelas pada ayat tadi sebelum ini bercakap tentang yang nikmat Allah beri pada kita kan, segala panca indera tu semua. Okey, sekarang ayat 24 ini dan seterusnya, ayat 24 dan seterusnya sehingga ayat 28, Allah bercakap, Allah ayat yang Allah sampaikan ni
berupa satu ancaman. Ancaman daripada Allah tentang azab yang Allah akan timpakan di akhirat nanti. Peringatan nazir, peringatan daripada Allah, iaitu peringatan ni berupa satu berita ancaman tentang azab siksaan yang Allah akan balas di mana? Akhirat nanti. Kerana apa? Ayat yang seterusnya ni yang kita bincangkan ni, Allah menempelak kepada orang-orang kafir yang mereka ni tak percaya akan adanya hari kebangkitan semula. Mereka yang tak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka yang tak percaya akan adanya hari pembalasan. Maka ayat ni, seterusnya ni, Allah menempelak kepada golongan yang kufur, iaitu bakal penghuni neraka nanti. Allah tempelak pada mereka sebab selama ini mereka mendustakan kalam Allah, yang mana mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat dan sebagainya. Alright, jadi kita tengok pada ayat tu, Allah kata, Allah menjelaskan, lihat pada nota, bahawa dialah juga yang berkuasa menjadikan manusia berkembang biak sehingga membentuk jalur keturunan yang panjang dan berterusan. Keturunan manusia yang berterusan ini menghasilkan pelbagai bahasa, warna kulit, penampilan, sikap yang sangat unik. Maha suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Kita ni berkembang biak daripada mana? Nabi Adam AS. Hebatnya Allah, daripada satu makhluk, kemudian Allah kembang biakkan. Dan kembang biakkan dia jadi multi colours, multi shapes dan sebagainya. Imagine kita mampu tak? Roti canai sebiji tu, daripada roti canai tu, kita boleh produce pula roti-roti canai yang lain. Tak kan? Roti canai perginya. Kenapa roti canai ya? Murtabak. Maksud saya cikgu, roti canai hak dah siap tu. Tak boleh lah kan? Tak boleh lah kan? Betul tak? Melainkan yang dah siap tu celup dengan ayak teh ke, makan dengan kuah dal ke, makan dengan susu pekat. Hak tu je. Tapi daripada dia roti canai tu, kita nak tarik buat benda lain pula. Tak jadi, tak boleh kan? Tak boleh. Satu cikgu. Hak tu pakai gandum, tepung gandum kan? Okey lah, tepung gandum tadi boleh buat bom ke, boleh buat apa? Roti bom ke, apa murtabak ke. Tapi cuba daripada tepung gandum tu, tukar jadi apa? Daripada tepung gandum ni, buat air cincau. Nampak cikgu geling? Tak boleh kan? Daripada tepung gandum buat apa? Kari. Tak boleh kan? Tapi Allah, satu benda jadi pelbagai. Subhanallah. Satu lagi, kalau lagi hebat lagi, tengok dalam penciptaan kita manusia. Dalam surah Al-Insan, kita tadabbur. Daripada setitis air mani, immediate Allah tukar terus jadi apa? Seketul darah. Totally different. Ni dah sudut yang lain pula. Daripada setitis air mani, maksudnya air, cecair, tukar jadi seketul darah. Daripada seketul darah, bertukar jadi daging. Subhanallah. Daripada situ pula, daripada daging tadi bertukar jadi lahma, tulang. Hebatnya Allah kan? Masya Allah. Kita tak boleh nampak gitu. Itu dia. Hebatnya Allah. Okay, jadi dalam ayat ni, daripada satu Allah kembang biakkan. Lepas tu Allah kata, Allah ingatkan balik. Tapi kamu jangan duduk sedap yang tu. Sampai masa kamu semua yang dah semua berkembang biak ni, aku akan himpunkan balik. Ini di ayat ni yang Allah menyangkal yang orang kufur mereka tak percaya akan adanya hari kebangkitan, hari yang kita akan dihimpunkan balik. Setelah Allah kembang biakkan daripada zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman hari ini, bila sampai masa semuanya Allah akan gather balik, iaitulah hari kebangkitan nanti di mahsyar. Allahu Akbar. Sambung. Seterusnya, ke berapa dah? Ada 4 minit lagi.
Okay, kita tengok ayat yang ke-25. Ni orang kafir pula. Tengok apa dia kata. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ni orang kafir ni. Yang ni to be specific, masa Rasulullah berdakwah kepada musyrikin Mekah. Dia pun mengejek Rasulullah. Dia macam perli, dia permain-main kata Rasulullah. Tengok apa dia kata. Ayat 25. Wa yaquluna, dan mereka, maksudnya golongan yang ingkar tadi, yang kufur, mereka berkata mata. Bila? Bilakah? Hazal wa'du, janji. Haza ini janji, maksudnya janji ini. In, jika kuntum sadiqin, jika kamu betul-betul orang-orang yang benar. Orang-orang yang dilanda keraguan, orang kafir yang degil, angkuh, mencabar kebenaran hari kiamat dengan mereka mempersoalkan bila hari kiamat akan berlaku, sedangkan jika mereka mengetahuinya sekalipun tidak akan merubah ataupun menjelaskan sesuatu apapun. Dalam ayat ini, bila musyrikin tanya tadi, sebenarnya kalau soalan bertanya, kita nakkan jawapan. Tapi sebenarnya mereka ni sebab memang dia orang tak nak terima apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Dia bertanya sebenarnya bukan dia ikhlas bertanya. Soalan mereka tu berbentuk apa? Satu soalan mengejek, menganjing. Itu sebenarnya. Soalan tadi bukannya soalan, the real soalan. Dia berniat, dia nak menganjing, dia nak mengejek je Muhammad. Nak perli main-main saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, dia sebut tentang perkataan al-wa'du. Apa maksud al-wa'du dalam ayat ni? Dalam ayat tu, al-wa'du makna apa? Janji. Siapa yang berjanji kat sini? Allah. Apa janji Allah? Janji dekat sini, janji Allah kat situ. Yes, hazal wa'du. Janji Allah iaitu akan berlaku sesuatu perkara kalau kamu tak beriman. Itu janji Allah. Sebab maksud Allah, janji Allah tu apa? Jika kamu tak mahu beriman, kamu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nanti, satu hari nanti akan berlaku sesuatu pada kamu. Kamu akan terima balasannya. Itu janji Allah. Okey. Sekarang ni, saya nak kongsi satu. Perkataan dalam Al-Quran, kalau dieja begini, al-wa'du, jemaah kelas bagi perhatian sekejap. Dalam ejaan Al-Quran, kat sini al-wa'du, satu lagi al-wa'id. Apa beza dia? Kedua-dua ni bermaksud janji. Tetapi kalau al-wa'du, ini adalah janji gembira, berita gembira. Tapi kalau disebut sebagai al-wa'id, ini janji apa? Tadi ni balasan ataupun apa dia? Ancaman. Yang ni point dia ni neraka, yang ni syurga. Yang atas ni al-wa'du janji syurga. Tapi kalau al-wa'id janji balasan neraka. Clear yang tu? Setakat tu? Soalan saya, tapi kenapa dalam ayat ni kalau kita bincang tadi, kita baca tadi, janji tu Allah cakap tentang janji apa? Neraka ke syurga? Aid, baca balik. Kita apa? Faham dulu. Sekejap. Macam ni. Soalan Ustazah macam ni. Dalam ayat tadi Allah kata, orang kafir kata, bila janji Allah tu akan berlaku? Maksud dia orang, hari kiamat. Kalau janji Allah kepada orang kafir tentang hari kiamat, janji apa dia? Neraka ke syurga? Neraka. Betul tak? Sebab yang bertanya ni orang kafir. Sudah tentu yang janji Allah pada orang kafir apa dia? Balasan neraka. Betul? Kalau Allah bercakap pada orang mukmin, janji Allah tu adalah balasan syurga. Setakat tu clear. Soalan dia, tapi kenapa dalam ayat ni Allah guna perkataan al-wa'du? Allah tak pakai al-wa'id. Yes. Dapat tak jawapan dia? Dalam ayat ni, maksud dia, Allah perli dia orang balik.
Kalau tadi dia orang mengejek, apa tadi cikgu? Menganjing. Sekarang ni Allah balas balik, Allah menganjing balik pada mereka. Allah kata ni janji gembira, padahal sebenarnya janji Allah tu apa dia? Neraka. Perli. Allah menganjing dia balik. Allah ejek dia balik. Itu dia. Yes, orang kafir. Tak, maksud kat situ, kenapa Allah nukilkan dalam Al-Quran ni, Allah tak pakai al-wa'id. Kenapa Allah pakai wa'du? Hazal wa'du. Betul. Dia macam ni akak. Bila tentang janji Allah tadi, dia ada dua, basyiran, berita gembira, naziran, berita ancaman, peringatan. Kalau untuk orang Islam, kalau berita peringatan tu, ancaman tadi, untuk orang yang mukmin, itu sebagai satu reminder pada kita. Yang kamu kena ingat ni, maknanya jangan kamu termasuk dalam golongan ini. Tapi peringatan tadi, berita ancaman tu kepada yang kufur, sebenarnya Allah beritahu tu, ni balasan kamu nanti. Begitu. Dia tak jadi gembira juga. Sebab kafir tu pun dia macam tanya Rasulullah secara sindiran. So Allah pun jawab secara sindiran juga lah. Allah jawab pun secara sindiran juga. Yes. Lepas tu, satu lagi. Dalam ayat ni, dia orang tanya mata. Bila kan? Bila? When? Sebenarnya maksud dia orang, bukan dia nak tanya, Muhammad, bila akan berlaku ni, hari kebangkitan ni? Sebenarnya maksud dia orang kat situ, dia tanya bila, dia perli juga, bila lagi, bila nak berlaku ni. Tu maksud dia. Dia macam tak percaya yang Muhammad cakap ni. Dia tanya mata, apa dia namanya? Yaqulunu mata bila? Bukan, bila lagi nak berlaku ni. Bila, kau cakap kan? Bila nak berlaku? Macam itulah maksud dia. Bila lagi. Yes. Dia macam mempermain-mainkan lah kata-kata. Dia macam ni Kak Yan. Bila tadi, dia tanya, bila akan berlaku ni? Kalaulah kamu ni berkata benar, bila akan berlaku? Bila lagi nak berlaku? Maksud dia tu tentang Muhammad, kau cakap tentang hari kiamat akan berlaku kan? Tak berlaku kan? Bila lagi akan berlaku? So point dia macam tu. Maksud dia bercakap tu tentang diri dia lah. Dia bukan cakap pada orang beriman. Ni orang kafir bercakap pada Rasulullah. Yang ingkar berkata. Betul? Orang ingkar yang berkata. Akak sudut pandang. Okey, akak bahagian masuk macam tu. Alright. Dia pula dalam kefahaman dia, dalam kefahaman ayat ni, yang sejanji gembira. Lagi orang dapat janji gembira yang Allah tak percaya. Dia dia orang beriman juga dari berita gembira supaya dia dapat uang. Supaya kita jika betul kamu orang benar, kita yang janji gembira Allah janjikan kepada kamu. Sebab sedangkan waktu janji gembira. Ni dua sudut kefahaman lah.
Alright. Okay, baik kelas. Saya kira kita berhenti sampai situ ya. Ayat 25 insya-Allah. Perbincangan tadi tentang Allah tempelak balik kepada orang-orang kafir. Kita berhenti hari ini sehingga ayat yang ke-25 insya-Allah. So kita tak banyak dah baki dia. Jadi kalau sempat next class tengok macam mana, kalau sempat kita habiskan. Alright. Ada soalan sebelum kita bersurai? Boleh catatkan hari ini tarikh 9 hari bulan, berhenti ayat 25. Alright. Baik, kalau tak ada, jazakumullah khairan katsira pada semua. Alhamdulillah. Moga dengan perbincangan tadi, perbincangan dua hala, kita dapat mengambil kefahaman dan iktibar pengajaran insya-Allah. Sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.